Fadlina, itu pasal saya cakap semalam. Kamu ni buat dasar tak mikir. Dah announce, lepas tu baru menokok tambah. Tak buat kajian betul-betul sebelum kamu announce. Tadi kamu cakap apa? Kamu kata, tak semua boleh masuk, kena buat ujian diagnostik. Semalam kamu kata fleksibel, optional. Hari ni kamu kata kena apa? Ambil ujian diagnostik pula dah. Sebab apa? Selamat datang ke Suara Dunia, cerita di sebalik cerita. Sebab itulah saya cakap semalam, bila kamu buat dasar macam tu, walaupun kamu cakap optional, ibu bapa mana yang nak anak dia ketinggalan 1 tahun? Hampir semualah ibu bapa akan masukkan anak dia umur 6 tahun. Kamu faham tak, Fadlina? So tahun depan, ibu bapa yang 6 tahun ada anak tu, rata-rata lah, hampir semua kalau tak semua, akan masukkan anak dia darjah 1. Termasuklah yang umur 7 tahun itu. So kelas cukup ke? Buku cukup ke? Cikgu cukup ke? Itu yang orang tanya. Mana ada ibu bapa yang nak cakap, anak saya slow lah, atau anak saya tak ready lah, so tangguhlah setahun. Mana ada ibu bapa macam itu? Pertamanya, budak itu 5 tahun. Mana ibu bapa atau siapa-siapa yang ada anak kecil yang boleh confirmkan anak dia 5 tahun ni slow ke apa ke benda ke? Mungkin ada lah yang awal-awal tu didiagnostik ke apa. Tetapi gata-gata, I'm talking about in general. Kalau anak yang apa orang kata di luar, bukan OKU ke sebagainya itu, tahap IQ ke, tahap pencapaian akademik dia ke, tahap macam mana dia slow ke, laju ke apa, budak umur 5 tahun, kamu tahu ke macam mana? So sebab itu saya kata, kata-kata hampir semualah ibu bapa akan hantar dia umur anak 6 tahun. Sekarang bila kamu dah bergelabah macam ini, barulah kamu kata kena buat ujian diagnostik dah pula. Bila kamu buat ujian diagnostik, bila masa kamu nak buat ujian diagnostik ni? Untuk budak yang masuk 6 tahun ni, budak tu umur 5 tahun pengkali. So kamu nak suruh budak umur 5 tahun ni ambil periksa? Apa benda kamu ni? Sebab itu saya nak cadang, biar budak tu masuk umur 7 tahun. Lepas itu siapa yang tahap pencapaian akademik dia ke, ataupun dia laju daripada orang lain ke, biar dia fast track lah. Dia mungkin boleh skip 1 tahun ke sebagainya. Tapi bukannya kamu suruh budak-budak ini ambil diagnostik umur dia 5 tahun ke apa, time tu pula kamu suruh dia ambil periksa. Lepas tu nak tentukan siapa yang laju, siapa yang slow. Habis itu macam mana esok? Orang yang yang ini kamu kata budak ini, budak 5 tahun kamu kata dia ni IQ tinggi, mana kamu tahu macam mana diagnostik dia tu? Adakah diagnostik dia itu berapa persen daripada yang diagnostik ni boleh masuk, berapa yang tak boleh masuk? So yang tak lulus diagnostik ni kamu nak cakap apa? Budak-budak ni semua slow ataupun tak layak. So persoalan-persoalan inilah orang nak tanya pada Lina dengan Anwar Ibrahim. So masalahnya apa? Masalahnya macam saya cakap semalam, kamu ni buat dasar, buat keputusan tergesa-gesa, nak implement pun tergesa-gesa, tak memikir benda itu. Lepas itu you orang kata implement ataupun explain as you go. Orang tanya lepas tu kamu jawab, tak mikir apa ke benda. Libat urus pun tak ke mana. Lepas itu cari macam orang kata tikus membaiki labu, ataupun firefighting. Saya nak cakap pada Fadlina, pada kerajaan, even pada PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim, this is not how you do public policy. Ini bukan kamu buka satu institusi kecil atau company kecil yang keputusan kamu itu hanya beberapa orang saja terkesan. Bila kamu buat dasar awam, kamu kena cerdiklah sikit. Sebab keputusan kamu itu melibatkan berjuta-juta orang. Kalau kamu buat keputusan ke laut macam ini, maka libatkan anak-anak kecil kita, ini masalahnya. So sebab itu saya kata, kamu orang ni patut letak jawatan je lah. Sebab apa? Lagi kamu membuat keputusan, buat dasar-dasar ke laut macam ini, lebihlah menyusahkan orang saja. Terima kasih kerana menonton Suara Dunia. Jangan lupa untuk subscribe. Kita jumpa dalam cerita yang seterusnya.